Tanaman indoor mudah dijaga, rumah ceria, hati bahagia. Hai semua, jika anda baru nak cuba bertanam, jangan risau. Ada 3 tanaman indoor yang mudah dijaga dan sesuai untuk beginner. Yang pertama, money plant. Money plant ni, tanaman ni boleh hidup dalam air atau juga tanah tau. Dan yang kedua, lidah mertua. Lidah mertua ni tak perlukan cahaya matahari yang banyak. Hanya siram seminggu sekali sahaja. Dan yang terakhir, nombor 3, spider plant. Spider plant ni mudah dibiarkan dan sesuai untuk digantung dan mampu membersihkan udara. Nak tak saya share tips tanaman? Yang pertama, jangan siram berlebihan, hanya apabila tanah kering sahaja. Yang kedua, gunakan pasu berlapis dengan penadah air. Yang ketiga, letakkan di tempat yang cahayanya sederhana. Nombor 4, gunakan baja 1 ke 2 sudu makan sahaja 2 minggu sekali untuk tambahkan lagi hasil tanaman. Kalau nak saya share next tips, jawat pantun ni. Daun yang panjang, hijau berseri, ditempatkan indoor, apa nama diberi?